balik wajah-wajah ceria anak prasekolah, tersembunyi usaha seorang guru yang luar biasa. Yang hebat ini ialah Cikgu Zamzuraini binti Haji Kasim. Cikgu Zamzuraini berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Penghulu Salib, Batu Pahat, Johor. Beliau bukan sahaja mencurah ilmu, malah membentuk masa depan kanak-kanak kecil dengan penuh kasih sayang dan inovasi. Melalui inovasi bertajuk KB-Best, Cikgu Zamzuraini memperkenalkan pendekatan kreatif bagi memberkasih kemahiran komunikasi dan literasi awal murid prasekolah. Kejayaan ini tidak datang bersendirian. Ianya lahir hasil bimbingan daripada Pegawai Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pegawai Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Tahniah Cikgu Zamzuraini. Teruskan menabur bakti dan menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak Amnya dan Negeri Johor khususnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru-guru Prasekolah Negeri Johor. Salam Malaysia Melani, salam maju Johor, salam Johor Leads. Baiklah, saya adalah Puan Zuriana binti Abbas, iaitu penolong pengarah daripada Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran di Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang menguruskan untuk kurikulum dan akademik bagi Prasekolah Negeri Johor. Jadi untuk hari ini, webinar berkaitan dengan perkongsian untuk permohonan guru cemerlang kita buat pada siri 1 ini ialah untuk memperkenalkan apakah caranya untuk kita memohon guru cemerlang dan bagi semua rakan-rakan guru cemerlang kita ada bersama-sama pada hari ini. Saya akan perkenalkan seorang demi seorang supaya rakan-rakan guru kita boleh mengenali siapakah guru-guru cemerlang yang ada di negeri Johor kita ini. Baik, saya persilakan yang pertama Cikgu Alfian bin Mansur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Alfian bin Mansur. Sekarang saya merupakan guru cemerlang di 10 dan berkhidmat di SK Felda Pengundi Timur dari daerah Kulai. Jadi saya ingin menyeru semua rakan-rakan guru prasekolah, jom sama-sama kita memantapkan lagi prasekolah dan kita join guru cemerlang Prasekolah Negeri Johor. Baik, seterusnya saya jemput Cikgu Nur Ilianah binti Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua cikgu-cikgu. Saya Cikgu Nur Iliana binti Osman, merupakan guru cemerlang prasekolah SK Koris Batu Pahat Johor dan sedang memangku GC prasekolah di G12 bermula pada 16 Jun 2025. Jom cikgu-cikgu kita ramaikan guru cemerlang prasekolah negeri Johor. Baik, terima kasih Cikgu Yana. Baik, seterusnya saya jemput Cikgu Santi, anak perempuan Silva Raju. Okey, ada masalah teknikal di bahagian Cikgu Santi. Saya jemput pula Cikgu Syukri bin Omar. Dipersilakan. Terima kasih Puan Zuriana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syukri bin Omar, berkhidmat di SK Seri Bunian, dilantik menjadi guru cemerlang sejak November 2019. Dan diharapkanlah dengan adanya webinar ini akan kita perbanyakkanlah guru-guru cemerlang di negeri Johor. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Syukri. Okey, seterusnya dijemput Cikgu Muhammad Izzat. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Syukri, Elias Muhammad Noor, daripada Sekolah Kebangsaan Taman Saintek. Kini saya memangku sebagai guru cemerlang di G10 daripada 16 Jun lagi dah. Okey. Saya di dalam organisasi guru cemerlang ditugaskan sebagai bahagian program dan pembangunan. Jadi guru-guru semua, jom kita join guru cemerlang, perbanyakkan guru cemerlang di Johor dan juga di Malaysia. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Cikgu Izzat. Seterusnya dipersilakan Cikgu Muhammad Raimi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Raimi bin Yusof. Okay, loading sikit Cikgu Muhammad Raimi. Nama diberi Muhammad Raimi bin Yusof dari Sekolah Kebangsaan Parit Bilal, SK Parit Bilal. Okay, saya memangku GC untuk DG12 pada tahun 2024. Okay, terima kasih dan memangku tugas bagi media dan siar raya. Mungkin ada masalah di talian Cikgu Muhammad Raimi. Okey, Cikgu Raimi, boleh kita pergi semula kepada Cikgu Santi tadi? Okey, Cikgu Santi, dah boleh tak talian?
Okey, baik. Cikgu Raimi, talian okey? Okey. Okey, baik. Okey, Okey, dipersilakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Raimi bin Yusof dari Sekolah Kebangsaan Parit Bilal. Okey, memangku grade DG 12 Guru Cemerlang, dan saya ingin bertugas sebagai media dan siaraya, dan saya dengan ini menjemputlah cikgu-cikgu lain. Jom sama-sama kita sertai untuk sama-sama sertai untuk Guru Cemerlang Kelas Sekolah Negeri Johor. Baik, terima kasih Cikgu Raimi. Okey, baiklah. Saya sebagai okey, baik, Cikgu Santi. Dipersilakan. இதுல கிடைக்க மாட்டுது. Okey, boleh Cikgu Santi? அக்கா Sudah di talian? Cikgu Santi? ஐயோ இருடா. Okey, baik. Sementara kita nak menunggu Cikgu Santi, saya teruskan dulu dengan pengenalan untuk guru cemerlang di Prasekolah Negeri Johor. Setakat ini di Negeri Johor kita mempunyai guru cemerlang yang masih ongoing ya. Kita ada 5 orang iaitu Cikgu Alfian, Cikgu Raimi, Cikgu Yana, Cikgu Santi dan Cikgu Izzat. Manakala Cikgu Syukri telah pun naik ke DG 52 iaitu DG 13 ya. Jadi beliau kita lantik sebagai pembimbing kepada rakan-rakan GC yang ada. Dan saya bertugas sebagai penyelaras untuk Negeri Johor untuk memastikan supaya perjalanan organisasi guru cemerlang di Negeri Johor ini berjalan dan juga bergiat aktif. Jadi untuk organisasi guru cemerlang ini seperti yang kita lihat tadi, pengurusinya diterajui oleh Cikgu Alfian bin Mansur, manakala Cikgu Nur Iliana sebagai setiausaha, Cikgu Santi sebagai bendahari, Cikgu Syukri sebagai pembimbing kami dan Cikgu Muhammad Izzat sebagai AJK bahagi program dan pembangunan serta Cikgu Muhammad Raimi media dan siaraya. Memang sesuailah dengan title dia yang ada banyak sangat pingat-pingat yang berkaitan dengan digital. Okey, baik. Untuk guru cemerlang Negeri Johor pada tahun ini, kami sasarkan supaya setiap daerah di Negeri Johor ini akan ada guru cemerlang guru prasekolahnya. Ya, setakat ini yang kita ada hanya di Batu Pahat, Pasir Gudang, Kulai dan Segamat sahaja. Dan di Pontian Cikgu Syukri lah yang telah pun naik ke DG 13. Jadinya permohonan bagi daerah-daerah lain belum ada lagi. Makanya marilah rakan-rakan guru prasekolah sekalian untuk cuba memohon guru cemerlang bagi mengisi kekosongan di daerah-daerah rakan-rakan. Target kita pada tahun hadapan setiap daerah mesti dah ada guru cemerlang, insya-Allah. Okey, baik. Saya memperkenalkan guru-guru tu tadi dan tugas saya telah selesai, dan untuk slot seterusnya kita ada 2 slot. Okey, 2 slot yang akan ditemani oleh Cikgu Muhammad Izzat dan Cikgu Iliana. Jadi untuk itu saya akan serahkanlah slot seterusnya kepada Cikgu Muhammad Izzat bin Syukri atau Muhammad Noor daripada Pasir Gudang. Dipersilakan Izzat. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, pertama sekali selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, barisan guru-guru cemerlang, guru-guru hebat prasekolah serta bakal-bakal guru cemerlang bagi tahun 2026. Pada hari ini saya akan kongsikanlah sedikit tajuk berkaitan dengan tajuk panduan pengisian borang permohonan guru cemerlang untuk kita memohon guru cemerlang. Sebelum itu, nama saya Muhammad Izzat bin Syukri alias Muhammad Noor, guru cemerlang DG 10 di Sekolah Kebangsaan Taman Saintek. Okey, kita teruskan. Okey, sebagaimana kita telah ketahui, sebelum memohon guru cemerlang kita ada beberapa prasyarat yang perlu dipatuhi, iaitu syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.
Syarat-syarat umumnya seperti yang disahkan dalam perkhidmatan, telah isytihar harta, dilantik ke pangkat ke grade semasa, bebas daripada peminjaman tegar, markah PBBP sekurang-kurangnya 85%, bebas daripada tindakan tata tertib diperlakukan oleh ketua jabatan dan akhir sekali dan lulus tapisan integriti SPRM. Okey, seterusnya kita untuk memohon guru cemerlang ni, guru-guru semua, sebenarnya tidak susahlah sebenarnya. Ya, kita ada lalui beberapa proses, iaitu proses pengisian di e-pangkat, iaitu calon guru boleh isi melalui e-pangkat yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Kedua, setelah selesai akan diperlakukan oleh ketua jabatan dan akan seterusnya setelah diperlakukan akan disaring permohonan dan akan keluarlah, kita tunggu semakan keputusan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah proses ataupun syarat penilaian GCPC, iaitu pertama sekali melepasi syarat umum yang seperti tadi, kemudian melepasi syarat khusus, melepasi saringan awal. Untuk syarat khusus ni kita akan dapat, cikgu-cikgu boleh dapat melalui QR code yang akan saya kongsikan di akhir nanti. Okey, untuk makluman guru-guru, untuk saya meringkaskan pada sesi pengisian hari ini, iaitu saya lebih kepada panduan pengisian, iaitu pertama sekali sebelum mohon guru cemerlang, guru-guru perlu pastikan maklumat di e-operasi dan Hermes telah dikemaskini, dikemaskini dan terkini. Pastikan tarikh-tarikh penting yang ada betul dan tepat. Sekiranya ada keraguan boleh rujuk kepada PT ataupun kerani sekolah lah. Yang ketiga, guru-guru juga untuk mengisi borang permohonan secara atas talian ini, guru-guru tak perlu bijak memilih. Maksudnya tidak boleh sesuka hati. Saya rasa saya boleh. Maksudnya kena perlu bijak memilih dan menyusun maklumat kompetensi yang diisi yang mempunyai evidence dan dokumentasi. Evidence dan dokumentasi ni sebabnya sekiranya kita layak pada peringkat awal, kita akan dinilai pada peringkat yang kedua. Jadi maklumat ni perlu ada. Yang keempat, setiap maklumat kompetensi yang diisi perlulah dibuktikan, iaitu mempunyai evidence seperti surat, sijil, dokumentasi dan lain-lain lagi. Jadi pengisian maklumat secara tepat ni adalah sangat penting kerana calon akan disaring awal. Jadi guru-guru sekiranya berminat, maksudnya jangan ambil mudah di bahagian pengisian borang ini. Jadi pastikan maklumat diisi dengan lengkap. Okey, seperti ada 7 bahagian yang dikongsikan di bahagian slide. Okey, seterusnya antara kriteria penilaian ini ialah markah PBBP, akademik, pengalaman, kompetensi dan akhir sekali pemantauan. Bagi kriteria penilaian ni 1, 2, 3 dan 4 ni kebanyakannya adalah dinilai pada proses saringan yang pertama. Jadi sebab itulah cikgu-cikgu semua, rakan-rakan guru yang ingin memohon, pastikan pengisian tu adalah di bahagian kompetensi tu adalah yang terkini, yang mempunyai kualiti lah, supaya cikgu-cikgu layak untuk dinilai ke peringkat seterusnya. Okey, kita masuk terus kepada panduan permohonan guru cemerlang. Okey, kalau cikgu-cikgu sedia ni, kita akan boleh terus macam mana nak mohon guru cemerlang ni. Okey, cara dia mudah saja. Yang pertama sekali, cikgu-cikgu boleh layari laman sesawang e-pangkat. Kemudian cikgu-cikgu daftarkan diri dan lengkapkan butiran di bahagian belum berdaftar. Seterusnya, bila cikgu-cikgu masuk, cikgu-cikgu tekan pilih bahagian cemerlang. Dan setelah masuk ke bahagian cemerlang, dia akan keluar iklan di bahagian iklan iaitu permohonan. Jadi cikgu-cikgu klik sahaja bahagian mohon dan simbol mohon dan boleh teruskan pengisian. Okey, untuk bahagian pengisian ini, yang pertama sekali ialah maklumat peribadi. Maklumat peribadi ni sebab itulah kita perlu pastikan di Hermes dan e-operasi ni sentiasa dikemaskini. Sebab ada maklumat yang akan automatik dijana di sini. Okey, jadi oleh itu cikgu-cikgu gambar, pastikan gambar yang terkini. Jangan gambar waktu SPM ataupun gambar-gambar yang kurang formal, masukkan gambar yang terkini.
dan boleh dikenali. Okey, seterusnya. Okey, di bahagian maklumat peribadi juga lengkapkan maklumat diri, maklumat semasa dan juga maklumat pasangan. Okey, seterusnya. Kemudian di sini adalah ada beberapa bahagian penting yang cikgu-cikgu perlu berhati-hati, iaitu panduan iaitu bahagian perkhidmatan, iaitu tarikh lantikan dalam skim perkhidmatan. Cikgu-cikgu perlu pastikan tarikh yang dimasukkan di dalam borang ini adalah sama seperti di surat yang cikgu-cikgu peroleh. Sebagaimana cikgu tengok contoh yang saya kongsikan. Jadi sekiranya cikgu-cikgu kurang jelas, kurang faham, cikgu-cikgu boleh tengok semula ataupun boleh rujuk ke Rani terus. Okey, seterusnya. Okey, untuk bahagian pengalaman berkhidmat, cikgu-cikgu boleh masukkan sebagai contoh, cikgu-cikgu ada yang bertukar sekolah, ada yang mungkin 2 tahun sekali tukar. Okey, jadi cikgu-cikgu perlu masukkan macam mana? Yang pertama, cikgu-cikgu boleh masukkan sebagai contoh saya dulu adalah cikgu di SK Kuala Wau pada tahun 2019 dan grade adalah Darjah 9. Jadi kalau yang kedua, kalau cikgu berkhidmat di sekolah yang kedua, saya SK Taman Saintek 2022 sampai sekarang. Okey, jadi seterusnya bahagian kelayakan akademik. Maaf, Cikgu Raimi boleh patah balik sikit. Okey, bahagian akademik ni salah satu ni penting juga sebabnya kelayakan akademik ni salah satu bonus jugalah bagi mereka-mereka yang mempunyai master bagi untuk permohonan ni lah. Nazir sendiri cakap sekiranya ada master tu boleh dikira sebagai satu bonus lah, ada markah je. Okey, seterusnya. Dari segi pengalaman, okey, cikgu-cikgu boleh masukkan pengalaman mengajar sebagai contoh. Dekat soalan tu cikgu-cikgu boleh tengok dekat borang, cikgu tulis prasekolah tahun bila 2019, tulis isikan nama sekolah dan seterusnya sehinggalah sekolah tahun yang semasa. Kemudian di bahagian jadual waktu, cikgu-cikgu perlu masukkan tempoh jam waktu mengajar, sebagai contoh 30 minit sama dengan 40 jam masuk. Jadi kat sini cikgu-cikgu perlu masukkan 3 tahun berturut-turut dan 1 tahun semasa, iaitu contoh cikgu mohon tahun 2026, cikgu kena isi juga tahun ni. Maksudnya 2026, 2025, 2024 dan seterusnya. Okey, kalau slide sebelah saya dah kongsikan contoh jadual waktu. Kenapa kita kena ada jadual waktu, masukkan jadual waktu? Sebabnya sekiranya kita layak dinilai, kita akan Nazir akan minta untuk kita buktikan jadual waktu tersebut kita mengajar. Jadi dokumen-dokumen jadual waktu tersebutlah kita akan kongsikan kepada Nazir dan pastikan jadual waktu tersebut disahkan oleh guru besar. Okey, seterusnya. Okey, untuk makluman guru-guru semua, bahagian paling penting untuk proses permohonan guru cemerlang adalah bahagian kompetensi asas, kompetensi lah. Sebabnya di bahagian kompetensi ni para Nazir akan menilai dari segi sumbangan profesional, bagaimana peningkatan profesionalism cikgu-cikgu dapat salurkan, dari segi kajian atau penulisan yang cikgu pernah terbitkan ataupun hasilkan, anugerah yang pernah diterima, inovasi. Jadi benda-benda ini adalah benda-benda yang penting. Dan sebab itu cikgu perlu ada strategi dan perlu susun elok-elok sebelum isi borang tersebut. Okey, untuk makluman cikgu-cikgu, sebenarnya kriteria penilaian pencapaian bagi kompetensi bagi memohon guru cemerlang ni, ini adalah daripada Jemaah Nazir sendiri. Untuk memohon guru cemerlang grade DG10, penilaian yang dilihat adalah sampai peringkat zon atau daerah sahaja. Manakala untuk DG12 peringkat negeri, DG13 kebangsaan, DG14 kebangsaan dan seterusnya. Jadi cikgu-cikgu jangan takut. Jika cikgu-cikgu DG10, di grade 10, DG9 sekarang ni nak mohon ke DG10. Jadi kalau dah lepas ada peringkat daerah, ada peringkat negeri dah, maksudnya anda dah layak. Okey, teruskan. Okey, sebagai contoh saya kongsikanlah sedikit borang pengisian sajalah sewaktu saya mohon guru cemerlang. Ini bukan semualah. Okey, jadi sebagai contoh saya pada
2024 saya ada mohon iaitu di peringkat negeri saya tiada pencapaian di peringkat antarabangsa ataupun kemasaan, jadi saya masukkan di peringkat negeri yang tertinggi iaitu menjadi peserta bengkel pemantapan pedagogi. Jadi dekat sini ni cikgu-cikgu di bahagian tugas dan sumbangan tu cikgu-cikgu perlu bijak pilih sumbangan yang mana sumbangan tu boleh memberikan impak yang tinggi ataupun boleh bagi skor yang kepada cikgu. Contohnya bengkel ni macam mana dia boleh bantu cikgu. Jadi pastikan masukkan benda-benda yang berkaitan, dan bila cikgu masukkan tersebut pastikan ada evidence. Saya suka kongsikan dengan kawan-kawan pun, pastikan ada evidence, ada surat panggilan mesyuarat, dan bila boleh dinilai nanti ada one page report boleh dibuktikan. Dan ada sekiranya ada sijil boleh buktikan lagi di bahagian sijil. Okey, seterusnya bahagian peringkat zon dan daerah. Berikutlah di bahagian zon daerah sumbangan, cikgu-cikgu juga perlu merancang pencapaian yang terbaik dari segi profesional. Sebagai contoh, cikgu-cikgu pilih yang macam mana sumbangan cikgu tu dari segi bidang cikgu. Contohnya cikgu prasekolah kan, dari segi kejurulatihan, profesionalism, macam mana cikgu jadi jurulatih ni boleh membantu cikgu ni. Jadi seterusnya task force, saya kongsikan saya sebagai pembentang, facilitator, task force dan sebagainya. Dan di bahagian institusi pula saya kongsikan antara program-program yang saya jalankan, iaitu saya menjadi penyelaras bagi Sukaneka, penyelaras bagi Majlis Gotong Royong Madani, penyelaras bagi Majlis Kemerdekaan, yang besar-besar yang boleh menampakkan kita ni sebagai ketua ataupun yang boleh bagi skor tinggilah kepada kita. Okey, seterusnya. Okey, bagi bahagian program ataupun latihan yang dihadiri, cikgu-cikgu juga perlu dekat sini pun cikgu perlu susun program. Kita banyak hadir cikgu-cikgu program-program yang berkaitan. Ini adalah yang program yang saya hadiri sebelum zaman AI lah. Jadi cikgu-cikgu perlu susun surat, pilih sebagai contoh mengikut tahun. Contohnya program pembangunan CPD, pemantapan dialog prestasi, antara benda-benda penting yang akan bantu guru-guru di sekolah. Pertandingan inovasi, di pertandingan inovasi ni boleh bantu cikgu dari segi pembelajaran, kemenjadian murid, yang saya pilih. Yang ketiga, bengkel pemantapan di SKP, iaitu pemantapan penguasaan kurikulum. Jadi cikgu-cikgu perlu menyusun mengikut tahun, susun ikut tahun, dan pastikan program yang dihadiri itu yang boleh memberikan ada kaitan ke arah peningkatan profesionalism. Sebagai contoh dan sebagai contoh saya kongsikan tu ialah OPR yang saya hadiri. Ya, okey, seterusnya. Okey, untuk bahagian kajian di bahagian ketiga, sebenarnya borang tu panjang, nanti cikgu tengok. Bahagian yang ketiga, cikgu perlu isi bahagian kajian, kertas kerja dan penulisan yang telah dihasilkan. Sebagai contoh, kertas kerja ni saya susun mengikut tahun yang semasa, iaitu kertas kerja minggu orientasi prasekolah. So kita susun yang mana yang boleh mainkan peranan kita. Maksudnya kalau tahun 2024 apa yang tertinggi, kalau ada peringkat sekolah. Jadi so peringkat 2000 pada tahun 2023 saya ada terlibat sebagai inovasi kawal isyarat. Saya ada hasilkan inovasi. Lepas tu pada tahun 2023 juga saya ada membuat kertas kerja bersama rakan sekerja saya, Cikgu Zalifah dan rakan-rakan yang lain untuk projek pondok. Dekat sini sebenarnya dia memberi impak yang tinggi sebenarnya. Sebenarnya nampak apa tu projek pondok ni. So bila jemaah nazir datang, cikgu boleh tunjuk, okey ini hasilnya melalui bukti-bukti yang Cikgu Iliana akan kongsikan nanti. Okey, ini adalah sebagai contoh anugerah, bahagian anugerah kecemerlangan atau Petrafan yang diterima. Cikgu-cikgu pilih bahagian ataupun peringkat yang paling tinggi lah untuk cikgu-cikgu, iaitu yang pertama peringkat daerah, susun ikut tahun. Peringkat daerah, sebagai contoh saya sebagai task force pada tahun 2024, peringkat daerah Jatuan Kasih Induk Prasekolah, tempat ketiga. Saya percaya cikgu-cikgu semua dalam ni lebih hebat lagi daripada saya lah. Lagi jauh lagi lah, boleh lagi layak untuk mohon guru cemerlang. Jadi ayah cikgu-cikgu, boleh mohon lagi cikgu. Saya kongsikan ini adalah sebahagian sahaja. Okey cikgu-cikgu,
kita teruskan lagi. Okey, untuk akhir sekali setelah cikgu-cikgu isi 1, 2, 3, 4 di bahagian perakuan permohonan tu cikgu-cikgu perlu pastikan iaitu markah laporan prestasi. Yang inilah yang dia ada dinyatakan sebelum tadi syarat umum, iaitu kena masukkan markah prestasi 3 tahun ke belakang. Okey. Jadi pastikan markah prestasi cikgu 85 ke atas lah. Okey. Dan seterusnya di bawah perakuan juga cikgu-cikgu perlu menyatakan bahawa cikgu bebas daripada kesalahan tata tertib. Sebabnya sekiranya cikgu-cikgu ada kesalahan tata tertib, cikgu-cikgu perlu nyatakan, tak boleh sembunyikan. Yang kedua, cikgu-cikgu akhir sekali cikgu-cikgu perlu masukkan bila kita cikgu-cikgu isytiharkan harta. Contohnya ada yang beli kereta baru, beli rumah baru. Jadi masa yang ada ni boleh isytihar harta dulu sebelum memohon guru cemerlang. Okey, itu. Okey, akhir sekali untuk sebelum pengakhiran proses permohonan ni cikgu-cikgu kesimpulannya cikgu-cikgu perlu pastikan tiada kesilapan maklumat dan maklumat yang di situ mestilah lengkap. Sekiranya ada berhubung dengan pentadbir ataupun e-operasi, sekiranya ada masalah berhubung dengan pentadbir. Bagi guru cemerlang sedia ada, pastikan maklumat tarikh pemangkuan diisi dalam sistem e-operasi. Pastikan setelah semua maklumat lengkap ni diisi, klik butang hantar. Jangan isi saja tapi tak hantar, tak diperlakukan oleh guru besar. Dan permohonan akan dihantar kepada ketua jabatan untuk diperlakukan. Jadi cikgu jangan bila cikgu isi cikgu senyap je. Nanti GB tahulah. Tak boleh, cikgu kena beritahu kat pentadbir kepada guru besar. Jadi setelah guru besar dan pentadbir maklum, permohonan yang telah diperlakukan akan diterima untuk urus dia dan akan diproses. Jadi calon yang layak dinilai akan mendapat makluman di sistem e-pangkat sebagai contoh. Okey, ini adalah contoh surat yang akan diterima sekiranya cikgu layak untuk ke proses penilaian seterusnya, iaitu sukacita dimaklumkan bahawa proses permohonan tuan-puan telah diterima, so diproses. Okey, cikgu-cikgu, jadi ini adalah garis masa urusan penilaian GCPC bagi tahun 2026. Jadi masa masih ada lagi cikgu-cikgu untuk cikgu-cikgu semua buat persediaan. Saya dah kongsikan sedikit tahap kelayakan penilaian yang saya mohon pada tahun sebelum ini. Jadi cikgu-cikgu yang ada tahap penilaian yang rasa yang mana mereka pernah menyumbang di peringkat kebangsaan, peringkat negeri, boleh mohon guru cemerlang bagi pada tahun ni. Okey, jadi ini adalah QR code yang disediakan oleh Jemaah Nazir. Sekiranya guru-guru ingin dapatkan bahan promosi, cikgu-cikgu boleh imbas QR code tersebut dan akan dapat bahan-bahan yang disediakan oleh Jemaah Nazir sendiri. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Ringkas tapi penting untuk cikgu-cikgu ambil maklum supaya maklumat yang cikgu-cikgu isi itu berstrategilah, maksudnya berstruktur dan memberikan impak supaya cikgu-cikgu terpilih untuk ke penilaian yang seterusnya. Jadi itu saja daripada saya, rakan guru sekalian. Jadi kita akan beristirahat seketika. Kita akan menyambung seterusnya selepas ini. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua guru-guru prasekolah. Jadi hari ini saya akan sambung perbincangan kita dengan tajuknya iaitu penyediaan fail dan juga evidence. Yang pertama Raimi. Okey. Ini adalah perkara yang paling penting mesti ada dalam cikgu punya evidence iaitu resume cikgu. Okey, kalau cikgu tengok dalam resume cikgu mestilah ada tentang latar belakang cikgu, cikgu punya sumbangan, anugerah dan sebagainya lah. Kalau tengok saya punya resume ni agak simple dan sekarang rasanya semua dah mahir digital kan. Kita type je dekat AI, dekat notebook semua dah boleh keluar dah terus kita punya resume. So dah lebih canggih lah. Jadi resume tu kita mesti ada, kita mesti wujudkan resume kita di mana dekat situ semua maklumat berkenaan dengan diri kita dah termasuk dalam resume tersebut. Okay? Okey, yang kedua adalah wujudkan fail, tugas-tugas dan juga sumbangan. Okey. Ini tugas-tugas ni contohnya adalah peranan cikgu dekat sekolah, peranan cikgu dekat peringkat negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa. Cikgu boleh masukkan dalam tu. Cikgu jangan stres, cikgu jangan bila cikgu tengok je tugas-tugas dan sumbangan tu cikgu dah stres. Saya just masukkan gambar sahaja dalam Canva dan saya just print sahaja dan masukkan dalam file. Itu adalah evidence yang sangat penting lah. Bila cikgu membuat sesuatu tugasan ataupun cikgu terlibat dengan apa-apa tugasan, cikgu mesti ambil gambar. Tak kisahlah orang nak kata kita ni sukakan publicity ke apa ke, tapi gambar tu sebenarnya adalah satu evidence yang sangat penting untuk cikgu simpan supaya benda tu akan digunakan bila cikgu nak memohon guru cemerlang ataupun memohon apa-apa anugerah lain lah yang dianjurkan oleh KPM ke PPD ke, itu semua kita boleh guna. Contoh-contoh sumbangan cikgu boleh letak jurata utama, cikgu bertugas sebagai pembina modul ke, pernah jadi juri inovasi ataupun pamer inovasi ataupun penyelaras-penyelaras di peringkat sekolah. Okay? Next. Okey, fail yang ketiga yang cikgu perlu wujudkan adalah program jalinan dan juga jaringan. Contohnya, apa yang saya faham jalinan adalah antara sekolah dengan sekolah dan jaringan adalah antara sekolah dengan pihak luar. Kalau tak ada jaringan pun tak apa, yang penting jalinan pun mesti ada. Contohnya lawatan penanda aras dari sekolah-sekolah lain, perkongsian bersama guru-guru lain melalui webinar ataupun seminar-seminar yang cikgu join. Sebagai contohnya, saya pernah kongsikan inovasi saya bersama dengan guru-guru prasekolah daerah Kulai di mana mereka telah membuat lawatan penanda aras di SK Lendu. Semasa tu saya berkhidmat di SK Lendu dan mereka membuat lawatan penanda aras dan di situlah saya kenal dengan Cikgu Alfian dan cikgu-cikgu daerah Kulai yang lain. Okay, di situ saya telah kongsikan inovasi yang telah saya hasilkan dan saya ambil itu sebagai evidence dan masukkan ke dalam kita punya file. Kalau tak ada dengan program luar, dengan sekolah lain, cikgu berkongsi dengan cikgu-cikgu sekolah cikgu pun tak apa. Itu pun dikira sebagai evidence cikgu. Selalu kan sekarang kita buat BLC kan. Itu pun cikgu boleh masukkan sebagai cikgu punya evidence. Okay, next. Okay, ini file yang keempat lah iaitu aktiviti atau program murid-murid prasekolah. Ini sangat penting cikgu sebab Nazir dia akan melihat apa aktiviti atau program yang kita buat dekat sekolah. Aktiviti tu maksudnya aktiviti PDP kita cikgu. Sebab kadang-kadang kalau kita rasa kita buat aktiviti, sesuatu aktiviti tu lain daripada yang lain, contohnya kita buat eksperimen ke, kita buat pembentangan berkumpulan, aktiviti berkumpulan, kita ambil gambar, kita masukkan dalam kita punya evidence. Saya kongsikan tips lah cikgu macam mana saya simpan saya punya evidence ni. Sebenarnya saya suka simpan evidence saya dalam Facebook. Tapi ingat cikgu,
cikgu kena minta kebenaran ibu bapa dahulu sebelum kita nak mengambil gambar dan masukkan ke dalam media sosial lah. Saya telah meminta kebenaran ibu bapa dan mereka telah memberi kebenaran tersebut, dan saya telah masukkan evidence saya ni dalam Facebook supaya Facebook kan macam kita punya database kan, macam kita punya simpanan gambar-gambar kita banyak dalam tu. So bila kita rasa nak tengok, kita boleh buka kita punya Facebook, kita boleh ambil gambar-gambar yang telah kita ambil. Itu tip saya lah, saya memang suka simpan dekat situ lah. So bila saya nak cari gambar-gambar anak murid saya klik je dekat Facebook saya, keluar. So memang memudahkan lah. Tapi ingat cikgu kena minta kebenaran sebab sekarang KPM telah mengeluarkan surat kebenaran untuk ibu bapa lah, memberi kebenaran anak-anak dia orang ambil gambar. Sekarang kan benda macam tu isu-isu sensitif kan. So cikgu masukkan gambar-gambar aktiviti yang cikgu buat dengan anak murid, masukkan dalam file tersebut. Tak susah pun, gambar je, tak payah terang banyak-banyak, tak payah terangkan pukul berapa, apa objektif, tak perlu, just gambar sahaja. Okay, dan sedikit penerangan. Okay, next. Okay, ini adalah fail yang kelima, iaitu fail kemenjadian murid. Okay, cikgu kena wujudkan fail kemenjadian murid ni sebab apa? Sebab Nazir akan tengok apa yang cikgu dah buat dekat anak murid. Kalau setakat cikgu gedebang-gedebung antara bangsa sana, antara bangsa sini, tapi murid tak ada hasil, itu pun agak sukar. Sebenarnya itu yang paling penting sebenarnya. Nazir ni nak tengok murid sebenarnya. Dia dekat kita pun dia tak tengok sangat pun sebenarnya. Dia nak tengok kita, markah yang paling tinggi dalam penilaian GC adalah markah semasa kita membuat PDPC. Itu adalah markah yang paling tinggi. So dia nak tengok apa hasil dekat murid tu, apa jadi dekat murid tu. Tak semestinya murid tu kena menang peringkat antarabangsa, tak semestinya murid tu kena menang apa-apa pertandingan. Hasil murid tu di dalam kelas. Contohnya yang saya lampirkan dekat sini adalah peratusan keputusan IPPK. Cikgu dikumpulkan 3 tahun terkini, cikgu buat dalam bentuk graf. Kita tengok, kita lihat apa kemenjadian murid tersebut. Adakah dari segi peningkatan tahap penguasaan dia meningkat ke, tak meningkat ke? Kalau tak meningkat, apa cikgu punya intervensi yang cikgu buat dekat murid tersebut. Kalau macam hari tu dia tanya, cikgu kenapa ni tak ada, nampak sama je, tak ada perkembangan, apa intervensi yang dia buat. So saya sediakan, saya lampirkan gambar saja, gambar intervensi yang saya buat, saya tunjuk dekat dia. Okay, ini intervensi yang saya buat untuk anak murid saya. So saya masukkan dalam file. Itu dah jadi kemenjadian murid. Tak semestinya menang pertandingan. Kita punya dalam kelas pun dah kira kemenjadian murid dah. Cikgu jangan risau, jangan stres-stres. Relax je, okay? Okay, next. Okay, ini adalah inovasi yang saya difahamkan kalau untuk DG 48 dan 52, inovasi adalah perkara yang agak penting jugalah sebenarnya. Okey, sebenarnya inovasi ni apa yang cikgu dah buat, dia sebenarnya BBM cikgu. BBM yang cikgu dah hasilkan untuk murid pun dah dikira sebagai inovasi. Okey tak? Kalau cikgu masuk pertandingan dan menang, itu dikira satu bonus lah untuk cikgu. Kalau tak menang tak apa, cikgu just masuk je inovasi yang cikgu dah buat. Apa BBM yang cikgu dah buat? Cikgu lampirkan gambar inovasi cikgu terangkan sedikit dan masukkan di dalam file. Macam saya ada buat sedikit penulisan lah dan juga laporan. So saya masukkan semua laporan inovasi saya ke dalam file tu. Nampaklah macam tebal sikit tapi tak ada apa pun sebenarnya dalam tu. Okay, just gambar-gambar inovasi yang telah kita hasilkan. Macam saya pernah buat inovasi bersama dengan anak murid saya. Saya buat sama-sama dengan mereka dan saya masukkan juga gambar-gambar inovasi tu dalam saya punya file inovasi. Okay, next. Okay, ini adalah penulisan kajian. Jika cikgu ada buat penulisan kajian, contohnya kajian tindakan, kajian konvensional, cikgu ada buat, cikgu boleh masukkan dalam file, cikgu wujudkan file penulisan kajian, cikgu masukkan jika ada. Kalau tak ada, rasanya dia tak tengok sangat pun sebab masa Nazir datang, dia tak tengok pun file penulisan kajian saya, dia just selak-selak macam tu je. Okay, next.
Okey, seterusnya wujudkan juga fail-fail anugerah kecemerlangan. Jika cikgu pernah menang anugerah di peringkat bermula di peringkat sekolah pun tak apa cikgu. Di peringkat sekolah, lepas tu cikgu ada menang pertandingan di peringkat kebangsaan. Ni untuk diri cikgu bukan murid, ni untuk diri cikgu. Cikgu ada menang anugerah di peringkat antarabangsa, cikgu ambil gambar sijil, cikgu masukkan dalam fail cikgu. Senang je, okey? Kalau tak ada peringkat antarabangsa, peringkat sekolah pun boleh. Masuk je apa kejayaan yang cikgu dah dapat peringkat sekolah, cikgu masuk je dalam fail cikgu. Senang je, simple je. Okey? Okey, ini saya tekankan sedikit. Ini adalah fail SKPK, iaitu Sistem Kualiti Prasekolah Kebangsaan. Walaupun fail ini tidaklah wajib diwujudkan di sekolah sebab mereka akan refer pada 9 fail kita, betul tak cikgu? Okey, tapi semasa pemantauan Nazir ke atas saya, fail pertama yang dia minta adalah fail SKPK ni. 3 tahun terkini. Cikgu kira cikgu macam beruntung sebab saya memohon guru cemerlang ni agak sukar sebenarnya. Ada liku-likunya di mana saya memohon GC di Melaka dan penilaian lapangan saya dibuat di sekolah baru di SK Kores dan agak mencabar di situ. Saya kena hangkut saya punya data-data saya dari sekolah lama kena bawa di sini dan dia hanya tengok saya punya fail SKPK, dia memang minta fail SKPK tu dekat saya. Dia kata, cikgu tengok fail SKPK cikgu. Okey, nasib baik dan bersyukur saya memang dah sediakan fail SKPK saya. Kalau cikgu nak tengok contoh evidence SKPK saya, boleh tengok di laman TikTok saya lah, Dayana. Di situ memang saya dah masukkan segala evidence yang perlu ada dalam SKPK. Okay, data mesti adalah 3 tahun terkini dan evidence cukup sekadar berbentuk gambar dan sedikit penerangan sahaja. Okay, so cikgu kena tekankan sikit dekat file SKPK cikgu. Next. Okay cikgu. Puasa. Okay, ini adalah buku tebal 2 inci. Saya tunjuk sikit lah. Ni, nampak tak? Tak tahulah nampak ke tak. Okay, buku tebal 2 inci yang cikgu wajib wujudkan semasa memohon guru cemerlang. Di mana buku ini dalamnya adalah resume cikgu, markah LNPT cikgu 3 tahun terkini, surat-surat lantikan, pengesahan jawatan, cikgu punya SPM, ijazah, master jika ada, manuskrip dan juga sijil-sijil yang cikgu pernah dapat. Cikgu buat salinan, cikgu masukkan di dalam buku tebal 2 inci. Kalau zaman masa saya dipanggil buku tebal 2 inci. Okey, masukkan dalam buku tebal ini dan cikgu bukukan. Okey. Kalau cikgu tak nak buat secara binding tape tak apa, just combinding pun boleh. Dan dia akan, pihak Nazir dia akan ambil satu salinan. Seelok-eloknya cikgu buat 2 salinan. Satu untuk simpanan cikgu sebagai kenang-kenangan. Inilah buku yang saya buat masa nak mohon GC dulu. Okey, yang satu lagi cikgu Nazir akan minta satu salinan lah. Okey, so cikgu sediakan dalam 2 salinan. Dan cikgu lampirkan juga, kalau cikgu rajin, cikgu semua dah fasih digital, cikgu wujudkan fail dalam bentuk mailing, dalam bentuk digital. Cikgu wujudkan tajuk-tajuk yang saya bagi tadi, masukkan dalam data mailing dan cikgu masukkan segala bahan-bahan cikgu dalam mailing tadi dan cikgu lampirkan QR code di hadapan buku tebal 2 inci ni. Cikgu buat jana QR code mailing tadi, cikgu masukkan dekat dalam buku tebal 2 inci ni supaya senang untuk cikgu dan juga untuk pihak Nazir memantau lah, melihat segala keberhasilan cikgu. Okey, kalau cikgu nak tengok contoh, saya telah masukkan dalam, siapa yang ada dalam channel Telegram saya tahulah, Telegram cikgu, koleksi cikgu Yana, dalam tu saya ada masukkan saya punya mailing. Cikgu tengok dekat situ contoh-contoh evidence yang file-file yang telah saya wujudkan. Okey, itu saja daripada saya. Semoga cikgu tak stres nak buat file-file evidence ni.
Cikgu happy-happy je, chill-chill je, gambar-gambar je. Okay? Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillah, terbaik Cikgu Yana dan Cikgu Izzat. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian telah dibuat tadi dan saya harapnya semua rakan-rakan dapat memahami bagaimanakah rakan-rakan kita iaitu Cikgu Yana dan Cikgu Izzat menjalani proses mereka dalam permohonan guru cemerlang prasekolah. Jangan risau untuk mohon kerana kita akan ada mentor-mentor iaitu GC Prasekolah Negeri Johor ini yang akan membimbing sesiapa sahaja yang berminat untuk membuat permohonan guru cemerlang sama ada pada tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Baik, untuk pemohon-pemohon yang ingin memohon bagi tahun ini, kita akan adakan perjumpaan untuk bimbingan dalam jangka masa yang terdekat kerana kalau tengok tadi pada tarikh yang dikongsikan oleh Cikgu Izzat, tarikh tutupnya ialah pada bulan 4. Jadi kita akan cuba untuk buat perjumpaan bagi membuat sesi bimbingan dan coaching one to one bersama-sama dengan pemohon yang berminat di satu tempat supaya kita boleh bagi input lagi, pemahaman lagi untuk rakan-rakan lebih nampak bagaimanakah persiapan untuk permohonan guru cemerlang ini. Dan bagi yang merancang untuk memohon pada tahun-tahun berikutnya dah boleh mula susun dah pelibatan di peringkat-peringkat yang bersesuaian dengan grade GC yang ingin rakan-rakan mohon. Dan mentor yang ada akan membimbing rakan-rakan secara one to one. Sebab mereka ada 5 orang dan mereka boleh membantu rakan-rakan di daerah masing-masing. Baik, selain mentor-mentor yang ada, seperti yang rakan-rakan maklum, di Pejabat Pendidikan Daerah masing-masing ada pegawai SISC Plus yang mana mereka adalah terdiri daripada kalangan guru-guru cemerlang dari pelbagai subjek yang mana kita boleh tanya pengalaman mereka, minta mereka kongsikan bagaimanakah tips semasa mereka memohon GC pada tahun tersebutlah. Dan untuk yang berminat dah boleh mula dah menyimpan evidence walaupun aktiviti yang rakan-rakan buat tu kecil tetapi evidence tu memberi impak yang besar dalam permohonan guru cemerlang ini. Okey, baik, saya buka kepada sesi soal jawab untuk GC kita, dipersilakan. Okey, daripada Cikgu Ifa Arif, tahun ni ada grade 12 ke? Okey, siapa boleh jawab? Kalau tak silap saya tadi pada slide Cikgu Izzat, tahun ini untuk di sekolah rendah, ada grade berapa? Okey, untuk sekolah rendah pada tahun ni grade 12 dibuka Grade 12 dibuka
Dan sekiranya cikgu nak lebih kepastian, cikgu boleh imbas balik QR yang saya kongsikan tadi di sebelum akhir slide saya tadi, dan cikgu akan dapat semua panduan butiran tentang guru cemerlang tersebut, apa yang di bahagian akhir sekali. Bahan promosi ini disediakan oleh Jemaah Nazir sendiri, jadi saya cuma kongsikan sahajalah. Jadi ini adalah ada link daripada jadi sebelum ni permohonan DG grade 12 tak ditutup pada tahun lepas kata silap saya, tapi tahun ni dia dah buka. Jadi mana yang berminat bolehlah bersedia dan mencubalah memohon. Okey, soalan seterusnya. Baik, dari Cikgu Nur Syuhada, kalau mohon tahun 2026, eviden perlu disediakan bermula tahun 2023 atau 2024. Boleh saya mohon Cikgu Iliana untuk jawab? Untuk kalau mohon tahun 2026, boleh sediakan eviden bermula dari tahun 2023. 23 pun boleh, 24 pun boleh. Jadi 3 tahun terkini lah, 3 tahun ke belakang lah, cikgu boleh sediakan eviden-eviden tersebut bermula daripada tahun 2000, kalau nak selamat 2023 lah, kalau nak selamat. Okay? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Yana. Seterusnya soalannya. Kita ada soalan lagi? Kita boleh tanyalah untuk, sebab saya dimaklumkan untuk tahun ni kita dibuka untuk DG 13 juga. DG 13 juga. Macam mana Cikgu Izzat Betul ke dia punya maklumat? Kalau saya jawab boleh tak? Boleh Cikgu Yana. Saya ada rakan yang bertugas sebagai Jemaah Nazir di Melaka, dan dia pernah mengatakan kepada saya bahawa tahun ini dibuka DG 12 dan juga DG 13. Itu yang secara tidak rasmi lah. Kalau secara rasminya kita kena tunggu surat, silap saya 16 Mac kan Raimi hari itu kan dia bagi tahu 16 Mac surat rasmi akan keluar lah. Tapi secara tidak rasminya DG 12 dan DG 13 ada dibuka. Untung cikgu 13. Ya, betul. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, bagi kita yang berada di sekolah rendah, jarang untuk dibuka DG 13 ini. Dan DG 12 pun jarang-jarang dibuka. Jadi apabila dibuka untuk permohonan GC bagi DG 12 dan DG 13 ni, silalah buat permohonan. Kerana biasanya kelebihan itu terletak pada guru sekolah menengah, bukannya guru sekolah rendah. Tapi tahun ni ada kelebihan itu, maka saya sarankan supaya rakan-rakan cubalah memohon. Tak ada masalah, cuba sahaja. Okey, baik. Seterusnya daripada Cikgu Mas Rita, apakah antara kelebihan guru cemerlang? Boleh bantu saya untuk jawab? Mungkin kita bertanya pada Cikgu Alfian lah, guru yang dah lama sikit ni, senior. Dipersilakan Cikgu Alfian. Okey, boleh, insyaAllah. Okey, antara kelebihan sebagai guru cemerlang, yang pertama adalah berkaitan dengan pergerakan jawatan seterusnya. Okey, orang kata kalau GC ni dia fast track. Okey, tapi memang betul kita boleh bergerak ke jawatan seterusnya dengan lebih cepat lagi. Okey, tu yang pertama, tu orang kata faedah ataupun benefit paling besar lah. Okay, itu dari segi material lah. Tapi bagi kami ataupun mungkin bagi kita semua, bila kita dah ada satu GC, dia sebagai satu orang kata protector untuk kita daripada terjerumus kepada aktiviti-aktiviti yang tak sihat lah. Dia macam satu title yang akan menjaga kita. Dia macam bila kita pergi haji kan, kita balik haji tu, kita ada title haji. So title haji tu akan sentiasa menjaga kita untuk sentiasa buat yang terbaik.
sentiasa tunjukkan akhlak yang baik, samalah juga macam title GC ni. Okey, faedah-faedah lain pun dia akan datang bersama-sama dengan usaha-usaha yang kita buat. Okey, antaranya kita akan sentiasa bersemangat untuk terus buat perkongsian, kita akan terus bersemangat untuk buat aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan memberi manfaat kepada anak-anak kita. Okey, itu saja. Okey, baik. Saya tambah daripada perspektif sebagai pegawai di JPN Johor. Bagi guru-guru cemerlang ini, kita ada track record dia di JPN, di mana untuk guru-guru cemerlang ni biasanya kita berikan kelebihan lah kalau ada aktiviti ataupun perancangan ataupun sebagai think tank dan task force, maka kami akan mencari guru-guru cemerlang ini untuk membantu. Jadi bagi guru-guru cemerlang ini lebih mudahlah kepada mereka untuk involve bersama-sama dengan planning untuk aktiviti. Contohnya di prasekolah ini saya kumpulkan semua GC-GC guru prasekolah kita dan di negeri Johor menjadi think tank untuk perancangan aktiviti di negeri Johor. Perancangan-perancangan yang dibuat tu semua kita buat perbincangan, sama ada daripada segi aktiviti untuk akademiknya dan yang lain-lain. Jadi fasa perbincangan itu kita buat bersama dengan guru cemerlang sendiri dan juga pegawai-pegawai akademik PPD di sektor pembelajaran di PPD setiap daerah. Itu antara kelebihannya lah bagi guru cemerlang ini. Okey, ada soalan seterusnya? Baik. Macam mana kalau nak mohon? Okey, Cikgu Nervatani. Okey, tadi sepanjang perbincangan dan juga webinar kita ini tadi, kita telah menerangkan dia punya cara-cara untuk memohon dan apakah persiapan yang perlu dibuat. Tapi cikgu jangan risau, nanti kita akan kongsikan semula link untuk cikgu join kita punya grup Telegram. Dekat situ nanti kita akan coach cikgu bagaimana cara nak mohon. Nanti kita akan kongsikan di dalam Telegram Prasekolah Pengurusan. Okey, seterusnya. Okey, nampaknya kita dah tak ada masa lagi, kita dah nak closing dah. Okey, bagi rakan-rakan guru yang sempat bersama-sama kita webinar daripada jam 12 tadi sehingga sekarang, kami semua daripada barisan kumpulan guru cemerlang negeri Johor mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami, dan kami juga ingin menyeru rakan-rakan guru prasekolah negeri Johor ini bersama-sama memohon untuk guru cemerlang bagi tahun 2026 ini dengan bantuan semua guru-guru cemerlang sedia ada di negeri Johor. Di harapan kami ialah supaya setiap 11 daerah di negeri Johor ini akan ada guru cemerlang masing-masing. Jadi guru cemerlang di setiap daerah dapatlah membantu rakan-rakan yang lain. Saya percaya di setiap daerah tu ada guru-guru yang sangat-sangat berdedikasi membantu pihak PPD dalam menjadi JU, dalam membantu membuat modul dan pelbagai lagi. Jadi mengapa cikgu lepaskan peluang untuk memohon guru cemerlang ini apabila cikgu ada tugasan-tugasan yang begitu besar cikgu telah lakukan di peringkat daerah. Okey, kita boleh jawab lagi ke Cikgu Raimi? Baik, lagi satu sahaja daripada Cikgu Rizwan Sabah ni, daripada Batu Pahat ni cikgu ni kot. Okey, pemantauan dari pihak Nazir, adakah hanya satu slot pengajaran ataupun dari awal hingga akhir sesi kelas? Baik, yang ini saya minta untuk Cikgu Santi jawab. Boleh Cikgu Santi? Dah buka mic tak Cikgu Santi? Ya. Okey. Okey, terima kasih atas soalan. Ya cikgu, kalau Nazir turun ke sekolah, mereka akan nilai kita daripada pagi sampai habis. Bukan satu slot saja. Mereka akan tengok setiap slot bagaimana kita ajar budak-budak, bagaimana pengurusan waktu rehat, waktu balik, semua mereka akan lihat. So kita standby lah untuk satu hari punya PDP. Itu saja.
Okey, baik. Saya rasa kita telah pun berada di penghujungnya dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua rakan-rakan guru yang setia bersama-sama dengan tim kami, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru cemerlang negeri Johor yang kita ada di hadapan ini sekarang, dan harapan kita ni, jumlah kita ni akan bertambah selepas ini insya-Allah, dan kita sama-samalah berdoa supaya menti-menti yang sedia ada ini, yang kita tengah coaching sekarang ini akan berjaya dalam permohonan mereka insya-Allah. Baik, setakat ini sahaja, dan rakan-rakan boleh ambil link kehadiran untuk kami membuat simpanan bagi kehadiran pada hari ini, dan juga kipas QR code yang disediakan. Okey, kita bagi masa sekejap untuk mereka imbas. Baik, untuk seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Raimi untuk closing seterusnya. Dipersilakan, Terima Cikgu. kasih.